Hai semua, dalam video kali ini saya akan cuba bubur perisa baharu dari Nature's Own ya. Apa yang saya akan cuba dalam video kali ini adalah bubur 3 minit perisa sup tulang ya. Sup tulang. Rasanya mesti sedap kot. Anda boleh nampak dekat gambar tu, dia ada rasa sup tulang tu. Dan ini juga merupakan perisa baharu daripada Nature's Own ya. Memang mereka ada banyak perisa. Salah satu perisa baharu adalah perisa soto. Jika anda nak tengok video tentang perisa soto tu, boleh tengok link yang saya letak dekat description lah. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, silalah subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jom mula untuk cuba bubur 3 minit. Okey, mari kita tengok gambar dia ya. Ada rasa sup tulang dekat situ. Sama juga seperti perisa soto, rendah lemak, bebas lemak trans dan juga bebas kolesterol. Cara penyediaan pun senang saja. Masukkan perenca dan sayur campuran. Memang ada sayur campuran dekat situ. Isi air panas ke petunjuk dan tunggu 3 minit lah. Dia ada penunjuk dia supaya anda kena isi air sampai paras tu lah. Dah, mari kita bukakan ya. Okey. Bukakan yang atas. Sama juga seperti bubur Nature's Own yang lain. Dalam tu ada bubur tu yang nampak macam polystyrene tu. Bila dah rendam tu dia akan jadi lembut lah. Dia ada sudu. Ini dia sudu. Ada, jika tak silap, pack sayuran. Ini adalah pack sayur. Dan juga serbuk perenca ya. Dan dalam tu ada nasi yang bukan nasi, bubur yang nampak macam polystyrene ya. Mari kita tuangkan sup perenca dan juga sayuran ya. Ini sup perenca. Sulit lah. Tak tahu anda nampak ke tak? Sup perenca tu macam santan lah. Saya tak tahu kenapa. Dan selepas tu kita tambahkan pack sayuran. Pack sayuran tu macam biasalah. Ada sayur, ada kubis dan lain-lain. Ini dia sayur yang ada dekat situ. Ada sup daun, kubis, lobak dan lain-lain. Okey, mari kita tuangkan air panas. Dia ada penunjuk dia ya. Isi air sampai karisan tersebut. Mari kita tuangkan. Okey, rasanya dah cukup. Mari kita tunggu selama 3 minit ya. Okey, 3 minit pun sudah berlepas. Mari kita, bubur pun sudah siap. Mari kita tengok ya. Ini bubur dia. Kena kacau lah. Nanti ada bahagian yang tak keras ke apa ke. Okey, kacau dulu. Jika nak bandingkan dengan sup, bukan sup lah, bubur perisa soto tu, dia ni macam putih sikit lah. Mungkin sebab perenca pun putih juga.
Bau wangi ya. Harum juga. Ini dia bubur. Tak tahu anda nampak ke tak? Okey, cuba dulu. Rasa tu, jika nak cakap lah, jika bandingkan dengan perisa soto tu, rasa dia lebih kuat. Nah, ada rasa sup tulang lah dekat situ. Sedap. Jika boleh tambah bawang goreng kan, lagi sedap. Memang saya ada bawang goreng dekat saya. Memang tak ada bawang goreng ya, biasanya untuk bubur Nature's Own tu. Tapi ini bawang goreng yang saya beli lah kan. So bolehlah tambah jika anda nak. Dan mari kita cuba dengan bawang goreng ya. Mesti lebih sedap jika ada bawang goreng. Yang lebih harum dah. Ada bawang goreng ya. Mari kita cuba. Betul lah, lebih sedap jika tambah dengan bawang goreng ya. Saya beli bubur ni dekat kedai Iko RM2.40. Tak lama lagi naik harga lah RM2.60. So jika anda nak cuba, boleh beli dekat kedai runcit ataupun supermarket yang berdekatan dengan anda ya. Sebelum saya tamatkan video ini, jika anda suka video ini, boleh bagi like untuk video ini. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.